Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak belajar pula macam mana nak buat bulan ataupun lubang leher. Lubang leher untuk baju kurung biasa atau baju kurung pesak. Okey, untuk buat lubang leher ataupun untuk buat bulan ni, saya cadangkan kawan-kawan semua gunakan kertas yang jenis keras sikit, macam biasanya saya gunakan kotak tisu ataupun ni bakrom untuk kita simpan dalam jangka masa yang panjang, so kita boleh guna banyak kali. Okey, kalau guna paper yang biasa ni, yang nipis ni, nanti takut lama-lama nanti pakai 2-3 kali dah terkoyak. Okey, so saya cadangkan kita gunakan kertas ataupun kotak tisu. Okey, kotak tisu tu yang dah nak buang tu. Lepas tu ataupun kita guna bakrom. Okey, saya suka guna bakrom sebab senang saya nak simpan. Okey. Untuk buat bulan, mula-mula kita dapatkan satu garisan tegak. Okey, saya buat garisan tegak dulu. Okey, dapatkan satu garisan tegak. Lepas tu, dapatkan satu garisan tegak sebelah sini pula. Okey, disebabkan kat sini, kat map saya ni, dekat cutting map ni dah ada garisan, so saya ikut garisan kat sini dulu ya. Okey, macam ni. Okey. Lepas tu sekarang ni kita nak dapatkan satu 4 segi yang sama sisi. Okey. Untuk leher, saya dah tunjukkan macam mana nak buat, macam mana nak ambil ukuran ukur leher. So berapa yang okey, maaf terputus tadi. Okey, untuk dapatkan 4 segi yang sama sisi, ukur lilit keliling leher. Okey, ukur keliling leher tu, ukuran keliling leher tu kita bahagikan dengan 6. Contohnya, okey, sekarang saya nak ambil katakanlah ukuran leher yang saya dah ambil 15 inci. Maksudnya sekeliling leher dia tu ukurannya 15 inci. So sekarang ni saya bahagikan 15. Okey. Saya bahagikan 15 dengan 6. So saya dapat 2.5 inci. Okey, 2,5 inci. 2,5 inci. So, saya ukur sini 2,5 inci, ke bawah 2,5 inci, 2,5 inci dan sini pun 2,5 inci. So kita akan dapat 4 segi tepat yang sama sisi ataupun sama ukurannya. Okey. Sekarang kita tandakan 2,5 inci. 2,5. Sini pun kita tanda 2,5. Sini bawah pun kita tanda 2,5. Dan sini pun 2,5. Okey. Buat satu garisan. Okey, sekarang kita dapat 4 segi yang sama sisi. Okey, 4 segi yang sama sisi. Okey, kemudian bahagian sini, okey, dekat garisan sini ataupun dekat bahagian atas ni kita naikkan 0,5 inci. Naikkan 0,5 inci. Untuk bahagian bawahnya turunkan 1 inci. Okey, turunkan 1 inci. Okey, macam tu. Okey. Inci, buat satu garisan lagi. Buat satu garisan. Okey, sekarang dah dapat macam ni. Bentukkan separuh bulatan dekat bahagian daripada sini ke sini. Okey. Bentukkan dengan tangan pun dah cukup dah okey dah. Biasanya bila kita bentukkan tangan ni lagi cantik daripada kita pakai peralatan-peralatan yang lain untuk buat bulatan ni kan. Pembaris ke
Okey, contoh ni. Ini saya buat contoh. Okey. Kemaskan yang mana patut. Okey, kemudian ukur balik daripada sini ke sini, dapat tak 15 inci? Bukan. Disebabkan ini separuh bulatan. Kita ukur leher, ukuran leher penuh 15 inci. So ni cuma separuh. So 15 tu kita bahagi 2. So kita bahagi 2 dapat 7,5. Okey, 7,5. 7,5. Apa yang kita buat? Ukur daripada sini ke sini, dapat tak 1,5? 7,5 inci. Okey, kita ukur. Cara ukur dia, letakkan tali ukur tu secara menegak macam ni. Okey, bukan macam ni. Bukan macam ni, macam ni bukan. Okey, letak macam tu. Sebab bila dengan keadaan tali ukur berdiri macam ni, dia boleh ukur betul-betul keliling bulatan. Okey, kita ukur daripada sini. Tengok saya ambil secara berdiri ya, daripada sini. Okey, sekarang ni hampir 7,5. So maksudnya kita kena adjust yang mana patut. Okey, sampai kita dapat ukuran 7,5. Mungkin kita lebihkan sikit kat bawah ni. Okey. So yang ni kita tak nak. Ini kita tak nak ya. So kita ukur yang ni pula. Tu, sekarang kita dapat 7,5 inci. Okey, maksudnya ukuran penuhnya 7,5 kali 2 sama dengan 15 inci. So, kawan-kawan, macam inilah caranya untuk kita dapatkan bulan untuk leher baju kurung. Okey, akhir sekali kita potong saja. Okey, potong dan siap untuk digunakan. Saya akan tunjukkan macam mana nak buat lapik leher baju kurung. Okey, potong. Okey, siap. So nanti ini bahagian atas leher dan ini bahagian bawah leher. Okey, so dekat ni kira dekat sini belahan baju kurung. So kawan-kawan, harap semua faham dengan tutorial ataupun macam mana saya dah tunjukkan macam mana nak dapatkan bulan untuk leher baju kurung. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.